Kita ada sejarah yang panjang di negeri ini, atau negeri yang paling awal ada perkhidmatan awam. Dimulakan oleh Buah Duli Yang Mulia Almarhum Sultan Abdul Hamid 1892. Tuanku Almarhum Sultan Abdul Hamid merintah sampai 1943. Era pemodenan pentadbiran awam negeri ini sudah berusia 117 tahun. Lebih lama daripada perkhidmatan awam negara ini. Melayan Civil Service tubuh tahun 48. Kita 117 tahun. Perjalanan kita panjang. Sistem kita lebih established. Banyak peraturan undang-undang, sistem yang bergerak di negara ini dicedok daripada negeri ini. Bermula tahun 1905, kita didatangi pegawai kewangan Siam, C.H. William, yang dihantar kerana kita buat loan daripada Siam 2.6 juta tahun 1905. Tuan-tuan sekalian, kalau kita pinjam duit orang kita kena terima. Itulah hidup ni, jangan suka berhutang. Hutang bank kena turut semua cakap bank. Hutang orang akan campur tangan urusan kita. Selepas C.H. William mai sebulan, diganti oleh C.G. Hart tahun 1905 juga. 1909, selepas perjanjian Inggeris Siam yang menyerahkan negeri-negeri di utara Semenanjung kepada British, kita mula menerima penasihat British Advisor. Yang pertama, George Maxwell. Bermula era pemodenan pentadbiran awam kita ini guna sistem British. Siapa yang biasa pergi di library di London akan tengok dokumen-dokumen yang dihantar oleh British Advisor, juga pegawai-pegawai British di negeri-negeri selat yang hampir dengan kita, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Kalau disusun dokumen yang dikirim daripada tanah Melayu ini kepada Ratu di London, jarak dokumen itu akan mencecah 28 km. Satu-satu buku disusun, panjangnya 28 km. Sekarang ni di-digitalize kan, boleh diakses melalui atas talian. Tapi ada dokumen-dokumen tertentu kena selak satu-satu. Tuan-tuan sekalian, ada dokumen yang usianya ratusan tahun, hanya boleh disentuh oleh penjaga-penjaga National Archive tu. Dia adalah cara-cara dia lapik dengan batu, tarik dengan benang supaya tu semua manuskrip itu terpelihara. Inilah bahan-bahan yang telah kita selidiki untuk kita melangkah ke depan dengan lebih terarah, membetulkan apa yang telah tersalah. Tuan-tuan sekalian, sepanjang 117 tahun ini kita telah melalui berbagai proses untuk mematangkan
pentadbiran awam. Tetapi cabaran yang kita hadapi bersekali dengan mata panjangnya masa itu juga semakin hari semakin bertambah. Hari ini orang tak mau tunggu. Kalau zaman 1923, Kedah telah membuat perjanjian dengan British yang menjadi penasihat di negeri ini. Pentadbiran awam negeri ini hendaklah terdiri daripada pegawai-pegawai orang Melayu. Selain daripada menerima nasihat British, kita ada 60 orang pegawai tadbir negeri pada tahun 1934. Sekarang ni kita ada 176 KCS, menjadikan jumlah seluruh kaki tangan awam negeri 5,600 orang. Di samping rakan-rakan kita penjawat awam persekutuan yang bertugas di negeri ini. Besarnya sektor awam di negara kita memberi lebih banyak kemudahan kepada orang ramai, juga mendatangkan banyak cabaran untuk kita selesaikan isu-isu yang berbangkit dalam sektor awam. Tuan-tuan sekalian, saya yakin tuan-tuan yang telah berkhidmat begitu lama, ada yang telah sebis 30 tahun, lebih pada 35 tahun, yang mula dalam sektor awam umur 18, tahun ini nak pencen, tentulah lama. Dan tuan-tuan telah melalui proses panjang, perubahan demi perubahan dalam sistem untuk menambah baik sesuai dengan peredaran masa. Saya telah memahami tugasan tuan-tuan. Tuan-tuan telah memahami tugasan saya sebagai orang politik yang dilantik ke jawatan ini. Tuan-tuan faham saya faham tuan-tuan, selesai ucapan begini. Tak keduh diri lama-lama. Tapi 2026 ini tentulah kita perlu kepada anjakan-anjakan, memahami dengan lebih jelas cabaran yang kita akan hadapi, menyusun agenda-agenda untuk kita bawa, untuk kita galas, untuk menghabiskan saki-baki usia kita di dunia ini. Sebelum saya meneruskan ucapan, dengan penuh rendah diri saya ingin sampaikan satu berita baik. Mula-mula berita baik dulu bagi tuan-tuan syok. Pada tahun lalu 2025, Kerajaan Negeri Kedah telah berjaya mencatat rekod kutipan hasil yang tertinggi dalam tempoh 25 tahun dengan nilai 816 juta. Kutipan ini melebihi anggaran sebanyak 790 juta dan pencapaian 816 juta ini adalah pencapaian 103% daripada sasaran. Lebih membanggakan, pencapaian kutipan hasil melebihi 100% ini telah direalisasikan 2 tahun berturut-turut, iaitu tahun 2024 dan tahun 2025. Ini adalah bukti komitmen dan kesungguhan seluruh jentera pentadbiran awam negeri melaksana dan menjayakan dasar kerajaan. Untuk itu, setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya rakamkan kepada semua penjawat awam negeri dan persekutuan. Saya harap kejayaan ini dapat dicapai lagi pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Alhamdulillah, tren peningkatan hasil negeri ini telah dapat dilihat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, sebaik reda COVID-19,
Jumlah hasil dikutip adalah 629 juta. Meningkat kepada 769 juta pada tahun 2024 dan 816 juta pada tahun 2025. Kalau tuan-tuan tengok rekod kutipan hasil panjang 25 tahun ni, ada hasil negeri yang dikutip 215 juta saja. 300 juta, 400 juta. Allah rezekikan kepada kita di tahun-tahun yang terakhir ini dengan kutipan yang melebihi 760 juta sampai 816 juta. Walaupun tuan-tuan semua tahu lagu mana keadaan sebenar yang kita hadapi. Ini adalah satu bukti bahawa penjawat awam di negeri ini telah bekerja dengan penuh profesional, bertanggungjawab, penuh komitmen tanpa mengira iklim dan cuaca yang berlaku di sekitar kita. Saya ucap terima kasih yang sepenuh-penuhnya. Saya juga ingin rakamkan ucapan terima kasih. Tak mai. Lembaga Air Negeri sumbang 20 juta tahun 2025. Terima kasih. Sada. Penyumbang terbesar juga. Terima kasih. PKNK. Ada. Penyumbang utama juga. Dan lain-lain syarikat yang memberi sumbangan kepada kerajaan negeri, memulangkan semula untuk faedah seluruh rakyat. Kerajaan juga telah mencatatkan surplus sebanyak 48 juta hasil dari perbandingan antara kutipan dan perbelanjaan. Syekh Yusuf baca doa tadi sebut tentang Hawariyun. Bukan walaun. Hawariyun. Saya kata walaun ke apa? Surah As-Saff, Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullahi kama qala Isa bin Maryam. Qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikutnya, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Hawariyun, para pengikut yang setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Dalam ayat ini Allah mengangkat kisah Al-Hawariyun, iaitu 12 mengikut terpilih Nabi Isa alaihissalam yang taat, suci hati dan ikhlas menyebarkan ajaran baginda. Ciri-ciri Al-Hawariyun adalah mereka yang ikhlas membantu pemimpin demi kebenaran. Mereka sedia berkorban dan tidak gentar menghadapi tekanan, setia pada amanah, tidak mementingkan diri, bersih hati, tidak mengejar kedudukan. Mereka sentiasa mendahulukan kebenaran. Al-Hawariyun tidak mengejar kuasa atau pengaruh, tapi tegar menyampaikan ajaran Nabi Isa dengan integriti dan ilmu dan moral. Sokongan kepada Nabi Isa alaihissalam bukanlah membuta tuli, tetapi menyokong kebenaran kitab Injil yang dibawa oleh baginda dengan tegas
walaupun ditekan dan diancam. Inilah contoh yang perlu diteladani dalam mempertahankan hak dan kebenaran, keadilan dan keimanan, bagaimana prinsip moral yang diajar dalam agama. Tuan-tuan sekalian, saya tidaklah meminta tuan-tuan dan puan-puan setia atas dasar peribadi. Sebagai ketua, saya boleh datang dan pergi pada bila-bila masa yang ditakdirkan. Apa yang ingin dimohon ialah tuan-tuan dan puan-puan teruslah setia pada kebenaran dan ikhlas mempertahankan prinsip walau dalam apa jua keadaan. Andai kata tuan-tuan dan puan-puan mendapati saya menyeleweng daripada kebenaran, tinggalkanlah saya seorang diri. Saya rela dan tidak akan menyalahkan sesiapa. Saya bawa kisah ini dengan sepenuh harapan untuk kita sama-sama bersatu hati menghidupkan segala usaha yang dirancang oleh Pentadbiran Negeri demi kepentingan rakyat. Sebagai pelaksana, penjawat awam perlu bersama dengan kepimpinan kerajaan negeri. Jangan menjadi seperti enau di tengah belukar, melepas pucuk masing-masing. Jangan mengikut arahan dari luar kerajaan, walau sebaikmanapun hubungan dengan kita. Amatlah tidak harmoni jika bekerja dalam keadaan tidak sehaluan. Masing-masing ada kepentingan, seperti disebut dalam pantun. Gunung jerai sama didaki, sungai merbuk berubah haluan. Andai tidak bersatu hati, gunung didaki, kelurah kita terhumban. Dalam mentadbir negeri Kedah, kita ada banyak gagasan jangka pendek dan jangka panjang. Seperti The Greater Kedah yang sasarannya sampai 2050 dan plan pembangunan Kedah yang kita sasarkan pada tahun 2035. Ada slogan teras yang akan kekal mekar di negeri ini. Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Dan Kedah negeri orang miskin berteduh, tempat orang kaya berbakti. Ini bukan akan kekal sampai hari kiamat. Tanggungjawab penjawat awam adalah menghayati visi dan misi kerajaan negeri, melaksanakan dengan hati yang bersih, penuh tanggungjawab kita kepada Allah dan tanggungjawab kepada sesama manusia. Tuan-tuan sekalian, tadbiran diikat oleh undang-undang, sistem dan etika kerja. Dalam melaksanakan tanggungjawab kepada rakyat negeri ini, sistem atau prosedur janganlah menjadi alasan untuk kita menolak hajat pelanggan, tetapi permudahkanlah urusan berpandukan sistem atau prosedur itu. Ada satu tulisan yang baik oleh Datuk Yahya Abdullah dalam Awani tentang cabaran dan agenda pentadbiran awam tahun 2026. Saya pun baru baca semalam. Ada 5 cabaran besar dan 5 agenda yang patut dijadikan teras dalam pentadbiran awam 2026 di zaman moden ni. Tuan-tuan boleh baca. Saya pun ada tulis. Tak kena syarah lah, tuan-tuan boleh baca. Syarah takut ni dia ada pengsan ni. Diri lemah. Dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah sebut, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada yang berhak, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh hukumlah dengan adil. Sungguhnya Allah dengan suruhannya itu
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sungguhnya Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa melihat. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ada agenda besar yang semakin hari semakin menunjukkan kemajuan. Nak sebut pun dah tahu. Sejarah kita dengan Pulau Pinang. Saya ambil kesempatan ini untuk menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan isu hubungan dengan Pulau Pinang, khususnya yang bersabit aspek sejarah dan situasi semasa. Dalam hal ini, semua warga negeri Kedah seharusnya mendukung usaha kerajaan negeri mengembalikan hak kita yang telah dinafikan sejak sekian lama. Kerajaan negeri menjunjung titah ke bawah duli Yang Mahmulia Tuanku Sultan Kedah yang menzahirkan keperluan untuk isu-isu ini diperjelaskan secara telus, termasuk yang berkaitan dengan pajakan. Pulau Pinang termasuk seberang perai adalah wilayah hak milik Kesultanan Kedah sejak zaman silam yang telah diduduki secara haram melalui penipuan oleh penjajah bermula 9 Ogos 1786. Pada 11 Ogos 1786, Francis Light mengibarkan bendera Union Jack di tanah milik Sultan Kedah, dan ini adalah satu jenayah. Pada 12 April 1791, Sultan Abdullah Mukarram Shah telah berusaha mengumpulkan kekuatan untuk mengambil balik Pulau Pinang setelah menyedari Francis Light dan syarikat Hindia Timur Inggris telah menipu. Tentera Melayu Kedah ditewaskan dengan bedilan meriam di seberang perai. Pada 7 Julai 1800, Sultan Kedah terpaksa menandatangani perjanjian menyerahkan sebahagian seberang perai kepada British. Lalu seberang perai diberi nama baru Provins Wellesley. Pada mulanya penyerahan seberang perai hanya seluas 60 relung. Kemudian ditambah dan terus ditambah. Kini keluasan seberang perai ialah 751 km persegi bersamaan 261,000 relung atau 75,100 hektar. Daripada 60 relung jadi 260,000 relung. Di peringkat awal dulu, nilai pajakan Pulau Pinang dipersetujui oleh Sultan Abdullah Mukarram Shah adalah 6,000 Spanish dollar, namun tidak dibayar oleh Inggeris. Itu yang menyebabkan perang pada tahun 1791. Apabila dapat seberang perai, nilai pajakan ini ditambah 4,000 Spanish dollar, menjadikan jumlah kesemuanya 10,000 Spanish dollar. Tak bayar. Selepas merdeka, pajakan diubah menjadi RM10,000. Bermula 2018 ditambah lagi 10 juta, menjadikan pajakan dibayar atas nama bayaran khas Pulau Pinang 10 juta 10,000. Usaha pada tahun 1791 itu dengan kekuatan tentera Melayu Kedah adalah bukti bahawa Sultan telah berusaha untuk mendapat kembali hak baginda ke atas tanah itu. Pada tahun 1956, Sultan Badli Shah menulis surat kepada Suruhjaya Tinggi British di tanah Melayu menuntut dikembalikan hak kedaulatan baginda ke atas Pulau Pinang, namun dimaklumkan supaya perkara itu diuruskan selepas merdeka. Malangnya selepas negara mencapai kemerdekaan, perkara itu didiamkan. Walaupun dihadap dengan pelbagai halangan dan kritikan, termasuk tuduhan cuba melanggar Perlembagaan Persekutuan, kerajaan negeri bertekad untuk membetulkan semula fakta sejarah yang dipesongkan
dan dijulingkan ini demi menjunjung titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah. Justru menjadi harapan saya agar semua warga Kedah, khususnya para penjawat awam, untuk bersama-sama sepenuhnya mendukung usaha ini. Tinggi melayang, terbangnya helang, singgah sebentar di pohon jati. Dahsyat sungguh mereka menghalang, rempuh bersama, bersatu hati. Kalaupun usaha itu mungkin tidak menjadi kenyataan dalam tempoh saya menjadi Menteri Besar, dalam tempoh tuan-tuan bergelar penjawat awam, sekurang-kurangnya generasi akan datang merekodkan kita telah berusaha untuk membetulkan keadaan, tidak membiarkan generasi akan datang terus tersesat dalam naratif palsu penjajah dan juga mereka yang bukan pemilik sebenar tanah berdaulat kita. Selagi saya memimpin kerajaan negeri ini, saya bertekad akan berjuang berhabis-habisan untuk mengembalikan semula hak kedaulatan Kesultanan Kedah ke atas tanah Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pemerintahan yang hebat bukan semata-mata dibentuk oleh dasar yang jelas, tetapi dimuliakan oleh penjawat awam yang ikhlas. Tuan-tuan dan puan-puan adalah seumpama al-hawariyun dalam pentadbiran negeri Kedah yang menghidupkan negeri ini melalui amanah, ilmu, keberanian dan sifat ihsan yang sedia ada dalam hati nurani kita. Semoga dengan ini Allah akan memberkati setiap usaha kita, memudahkan urusan rakyat negeri Kedah, menjunjung titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah selaku Raja Pemerintah. Mudah-mudahan melalui tangan kita yang bersih dari segala noda dan dosa dan hati kita yang tulus ikhlas, negeri Kedah akan menjadi negeri yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang diberi pengampunan oleh Rabb yang Maha Agung. Semoga tanah serendah sekebun bunga ini kelak akan menjadi kediaman yang berdaya huni, menjadi bi'ah sakinah dengan suasana dan persekitaran yang harmoni, tenang, damai dan mententeramkan jiwa, yang membangkitkan cinta dan kedamaian bagi seluruh warganya. Di sinilah kita bergelak ketawa. Saya harap tak adalah episod marah-marah dalam pelaksanaan tugas kita harian. Ada bos yang suka marah-marah, suka jerit-jerit, jakah-jakah. Saya suka gelak ketawa kerana saya menghormati kepahaman dengan tanggungjawab bidang tugas awam lain. Dalam gelak ketawa saja kita tunaikan amanah kita. Marah-marah, jerit-jerit, bentak-bentak akan menimbulkan stres. Umur pun dah 50 lebih, Datuk CPU. Dekat-dekat nak pencen lah. Banyak marah-marah akan menimbulkan stres, ketegangan. Sebab tu ada pihak mencadangkan seminar kesihatan mental. Saya tak tahu siapa yang tak sihat mental. Saya rasa mental saya okey. Yang suka marah-marah tu yang sebenarnya tak okey. Saya harap tidak menjadi tradisi dan amalan kita marah-marah. Kita jadikan senyum, gelak ketawa, saling menghormati, saling meraihkan, terbuka, gembira adalah cara kita bekerja, menyampaikan hasrat dan tujuan kita berada di sini. Akhir kepada semua kerja dan urusan yang kita laksanakan sehari-hari adalah rakyat, orang ramai. Bukan mesyuarat yang makin kerap, bukan kesibukan yang semakin bertambah-tambah, bukan
laporan yang makin terbaik, bukan helaian prosedur dan sistem yang berlapis-lapis, ditambah lagi berlapis-lapis untuk melindungi diri kita. Tapi tujuan sebenar perkhidmatan awam, tujuan sebenar kesibukan kita semua setiap hari adalah betapa penyampaian kita kepada rakyat efisien dan berkesan. Alangkah baiknya jika perkhidmatan dan berkesan dan efisien itu disampaikan, disempurnakan dalam keadaan senyum dan ketawa. Saya harap kita bergembira dalam pekerjaan kita, menikmati kepuasan menjalankan amanah dan tugasan kita, sehinggalah kita bertemu dengan tarikh ulang tahun kita yang ke-60 untuk kita meninggalkan perkhidmatan dalam jawatan ini dengan penuh ikhlas, hati yang gembira, telah puas menyampaikan apa yang kita ada, manfaat untuk rakyat seluruhnya. Tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita hidup dalam berkasih sayang, saling menghormati, menjauhi konflik yang merosakkan atas nilai takwa dan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua bekerja dengan puas, bersara dengan gembira, menikmati hidup yang masih berbaki ini dengan sepuas-puasnya. Sekian saja amanat 2026 yang saya kasar ringkas, tapi saya harap 2026 ini kita mula dan kita akhiri dengan penuh kegembiraan, senyum dan ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar